So this one is area tempat baginda akan bersantap bersama dengan tetamu-tetamu beliau dan juga top management of tamu hotel. Jadi biasanya kalau siapa yang tak berpengalaman, biasanya kalau ada keluarga diraja ke apa ke, kalau waktu bersantap, fotografer dan juga videografer tidak dibenarkan untuk ambil gambar ataupun ambil video. Itu adalah larangan lah kan. Jadi mungkin bagi yang tak tahu, ini mungkin anda tahu, dan siapa yang tahu tu pun kita boleh sebar-sebar yang kita beritahu. Mungkin ada kawan-kawan kita kat luar tu mungkin first time nak dapat job yang kena shoot keluarga diraja ni kan. Visit yang terakhir di tamu hotel untuk kita dapatkan konten bila baginda melawat. Kat sini dia memang ada view yang sangat cantik, cantik gila babe. Dan ya, inilah dia apa yang anda lihat. Inilah proses dan juga cara kami handle untuk shoot event yang melibatkan VVIP, menteri dan juga kerabat diraja. Walaupun lawatan ini santai, protokol itu masih lagi ada. Jadi benda macam tu kita kena titik beratkan dan kita kena tahu pasal benda tu, so that kita boleh shoot lah event yang macam ni. Jadi saya rasa itu saja. Make sure korang subscribe channel ni, tekan bell button, dan korang tinggalkan komen kat bawah apa yang korang nak tahu, korang komen. So insyaAllah kalau saya tahu apa nak jawab, okey lah. Jadi jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.